Assalamualaikum. Dalam video klip kali ni saya nak bagi tahu satu perkara yang ramai antara kita tak tahu. Saya nak tanya anda satu perkara. Anda pernah tidur sebelum waktu Zuhur tak? Okey. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka umatnya yang tidur sebentar sebelum waktu Zuhur, kerana ia amat bermanfaat untuk kita umatnya untuk beribadah pada waktu malam. Sebelum waktu Zuhur ni kita tidur tu, kita kena niat dulu. Niatnya macam ni. Niat dalam hati atau lafaz pun boleh, dalam hati pun boleh. Okey. Lafaz niat, aku tidur qailullah, untuk berjaga malam, untuk beribadat pada malam ini. Okey, ibadat tu bukan tertumpu pada solat je tau. Ini termasuk ibadah study. Study pun satu ibadah, dan kerja pun satu bentuk ibadah juga. Okey, sekian saja untuk video klip kali ini. Apa-apa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.